7 pelajar Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri, Sarawak digantung pengajian selama seminggu susulan kes buli yang tular di media sosial. Keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Lembaga Tata Tertib Pelajar IKBN selepas meneliti tindakan sewajarnya terhadap semua yang terlibat. Selain penggantungan, elong pelajar terbabit dihentikan serta-merta. Mereka diwajibkan menjalani kerja amal, melapor diri secara berkala kepada pegawai disiplin serta tidak dibenarkan keluar asrama selama sebulan. Semua pelajar terlibat termasuk mangsa juga perlu mengikuti sesi kaunseling. Kes berkenaan tercetus selepas rakaman 13 saat tular memaparkan sekumpulan pelajar mengangkat seorang individu dalam keadaan terkangkang hingga terhantuk pada tiang. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Danchan membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.